Force. So walaupun Air Force tak jadi. Hai, Assalamualaikum, semua sihat? Ini ada kematian yang melibatkan anggota tentera. Jadi kita semua tak tahu sejauh mana dan apa yang berlaku kepada anggota terbabit. Tapi sekiranya ia adalah satu kematian yang disebabkan oleh perlakuan, oleh tindakan buli ataupun ragging lah dia panggil, kan, ragging. Kalau masuk askar tu kena ragging tu biasa. Ya, saya tahu kalau perkataan itu biasa. Dia biasa dengan waktu torture, dengan latihan beza. Kalau menghukum akibat dituduh dan melakukan kesalahan berbeza. Ingat ya, pegawai-pegawai tentera dan senior-senior tentera yang berada dekat seluruh Malaysia, saya nak bagi tahu, kalau ragging itu bagi kamu biasa, tetapi bagi undang-undang dia tidak biasa. Ingat ya, memang kadang anggota dan anak buah kamu tidak boleh bersuara disebabkan tindakan kamu. Kesalahan itu tetap salah. Tak ada salah yang dibenarkan. Saya ingatkan sekali lagi ya, kepada semua anggota tentera yang senior, tak perlulah kamu bertindak seperti seekor harimau yang lapar. Tapi kalau kamu nak tunjuk hebat, nak pukul budak-budak ni, nak ragging ni kan, kalau kuat-kuat, itu bukan nama ragging dah tu. Kalau sepak terajang, kalau sepak kat muka semua bagai tu, itu bukan ragging dah nama dia. Tahu tak? Itu nama dia nak membunuh. Nama dia. Kena faham sikit ya. Macam nak lepaskan geram, kamu geram kat siapa? Kan? Sebab kadang-kadang tak nampak ni cedera kat anggota luaran, memang tak nampak, tapi dalaman dia. Sebab itulah anggota ni yang dekat dalam, dia duduk dekat dalam. Kalau dia duduk kat luar sikit je, dia dah cedera. Sebab tu dia duduk dekat dalam. Kalau dah terlampau kuat, dekat dalam pun tercedera juga. Ingat ya. Jangan nanti tindakan kamu mengakibatkan kematian kepada seseorang. Sebab seseorang anggota tu dia nak pergi jadi tentera, dia dah jalani dah latihan dia. Kalau kata nak torture untuk kekuatan seseorang, torture semua. Bukan seorang. Saya ingatkan sekali lagi, bukan seorang Jadi semua yang berada dekat dalam camp, yang tengah kursus ataupun yang tengah dibuli sekarang, dia ada keluarga. Dia ada keluarga. Keluarga dia kenal anak dia, dia kenal adik-beradik dia. Saya ingatkan sekali lagi. Saya ingatkan sekali lagi. Tak perlu kamu membuli. Sebab saya, cuping telinga saya memang cepat panas. Saya memang cepat panas kalau melibatkan kekerasan macam ni. Sebab saya tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Bukan sebab saya nak mencampuri, tidak. Tapi kalau tindakan kamu itu adalah keterlaluan dan tidak sepatutnya, dan memang kamu tak boleh lakukan terhadap junior yang baru masuk ni, tak boleh. Tak ada istilah kalau nak sebut dia begitu begini, tak ada. Lepas tu yang lagi kata ni, yang kat dalam ni, yang ada pula perasaan busuk ni, busuk hati ni, yang suka ni mengada-ngadakan cerita, ada juga. Lepas tu dapat pula jenis pegawai ke, sarjan ke, korporal pula, yang jenis memang tak ada akal. Yang jenis percaya bulat-bulat. Lepas tu bila tanya orang tak mengaku, nak suruh orang mengaku, dibantainya. Ni memang ada jenis manusia macam ni. Tak payah nak cakap banyak, tak payah ni. Ni disebabkan ada kematian, saya bercakap dan saya bersuara. Sebab orang lain ni. Jadi
kamu tengok-tengok jugalah. Manalah tahu. Di dalam kem itu sekarang ada ahli keluarga saya. Ingat baik-baik ya. Jadi, saya cuma pesan, tak perlulah kamu menjadi manusia yang menyakiti orang lain. Badan dia sakit juga tau. Badan dia sakit, hati dia cukup menyampah. Tak ada orang nak serah diri, nak suruh kena pukul, buli macam tu. Gaji tak seberapa pun. Yang kamu pula pangkat tak ada pun mana pun. Tapi punyalah. Bergaduh dengan bini kau kat rumah, nak bantai orang, agaknya lah. Tapi saya jenis telinga saya tak boleh sikit ya. Jadi saya harap macam itulah. Jangan nanti dengar-dengar khabar ada lagi kematian yang tidak disengajakan terjadi kepada mana-mana anggota tentera. Dulu dah ada dah. Dulu dah ada sampai kena gali balik itu begini, begitu, begini. Kan? Jadi, jangan. Saya cakap jangan. Okey? Jadi, selamat bertugas. Tugas baik-baik. Jadilah ketua yang baik. Jadilah ketua yang baik. Yang bukan menyeksa orang. Jadi askar tu bukan nak tahan diri, nak kena pergi, nak kena bully, nak kena itu, nak kena bagai. Dia ada part dia. Dia ada yang boleh dan yang tak boleh. Jangan suka-suka nak mendera aja. Itu namanya mendera dah tu. Mendera. Mendera pula anak Malaysia, bukan anak orang asing. Kalau kamu hebat sangat, kamu keluar daripada kem tu, kamu pergi jaga ni seluruh sempadan. Kat situ. Jangan duduk kat dalam kem tu, kamu bantai aja budak-budak baru. Buat malu je. Bantai budak-budak baru dekat dalam negara kita ni dah penuh warga asing. Tak malu ke? Jadi tak payah nak bantai-bantai, tak payah nak berkelakuan buli-buli tu. Kat mana semua askar-askar dalam negara Malaysia ni ya? Okey, sekian, terima kasih.